Lembayung Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada kali ini kita memasuki surah yang baru, iaitu surah Al-Hijr. Al-Hijr ni kalau kita lihat dalam tafsir Ibn Katsir, iaitu pada jilid yang kelima, muka surat 117, bagi tuan-tuan yang memiliki tahzib tafsir Ibn Katsir ni. Al-Hijr ni maksud kawasan berbatu. Jadi mengambil keberkatan dari surah yang mulia ni, mari sama-sama kita melihat ayat pertama hingga ketiga, iaitu pada muka surat 117 ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Fasawfa ya'lamun. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Alif Lam Ra. Surah ni adalah sebahagian dari ayat-ayat Alkitab yang lengkap sempurna, iaitu ayat Al-Quran yang memberikan penjelasan. Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang Islam. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-lenang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Permulaan surah ni seperti yang telah kita bincangkan adalah berkaitan dengan yang dipanggil sebagai huruf muqatta'at, iaitu menunjukkan kepada i'jaz Quran yang merupakan satu tanda kekuasaan Allah SWT pada pemilihan huruf-huruf yang orang Arab ni tahu, tapi mereka pun tak dapat menyelami, menghayati, memahami maksud yang terkandung di sebalik pemilihan huruf-huruf ini. Kemudian rubama yawadul ladzina kafaru. Orang-orang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan bahawa ini merupakan satu bentuk penyesalan, rasa kekesalan, dan mereka berharap kalaulah mereka dapat balik ke dunia menjadi orang Islam. Jadi surah Al-Hijr ni kalau kita lihat dinamakan dengan sedemikian kerana ada disebutkan perkataan Ashabul Hijr, iaitu maksudnya para penghuni ataupun penduduk Al-Hijr, iaitu bangsa Thamud. Hijr ni adalah satu tempat, satu lembah yang terletak di antara Madinah dengan negara Syam. Dalam Mu'jam Maqais Al-Lugha, Ibn Faris ketika menceritakan tentang perkataan Hijr ni, iaitu huruf Ha, Jim dengan Ra. Ini merupakan satu, kalau kita perhatikan maksud yang terkandung pada huruf-huruf semikian, berarti al-man'u wal-ihatatu ala syai'i, bermakna satu bentuk kawalan ataupun perlindungan. Kalau kita sebut dalam bahasa Arab mahjur alaihi, ini dalam istilah bankrupt sebagai contohnya. Dalam hukum para fuqaha, kalau sebut perkataan mahjur alaihi berarti seorang yang tindakannya ataupun aktiviti keuangannya kena dikontrol. Mungkin budak ni masih kecil, belum sampai usia 18 tahun, dalam usia matang, bolehkan dia untuk tasarruf pada perkara-perkara bersifat maliyah dia, ataupun seorang itu merupakan orang yang tak cerdik, orang yang lurus, maka dia dipanggil sebagai mahjur alaihi, maka tak boleh dia ni berurusan keuangan itu diserahkan kepada dirinya sendiri. Tak boleh berlaku demikian, takut nanti dia akan menghabiskan duit. Maka perkataan Hijr ni kalau kita perhati merujuk kepada dari sudut dalat lughawiyahnya, bahawa dia merujuk kepada bangsa Thamud. Wallahu alam, kalau kita perhatikan dalam ayat ini menunjukkan kepada bangsa ini merupakan al-mubalaghatu fil hifzi wal man'ati wal amani, wa ka'annahu dhannu anna buyutahum allati nahatuha fil jibal satahfazuhum wa tamna'uhum wa takunu amanan lahum min azabillah. Kaitannya dengan bangsa Thamud yang Allah utuskan kepada mereka Nabi untuk membetulkan perkara yang bengkok dalam kehidupan ini, itu kesihatan yang berlaku, maka mereka ni menyangkakan mereka berada dalam satu bentuk tempat yang terlindung, fil hifzi wal man'ati wal amani, mereka merasakan keamanan yang mereka nikmati itu akan berkekalan walaupun mereka menentang Nabi yang diutuskan. Jadi pemilihan perkataan ataupun nama surah ni sendiri merupakan satu kemukjizatan yang luar biasa, iaitu
Allah mengingatkan kita tentang bangsa ni yang merasakan diri mereka terpelihara, terjaga, tak ada siapa boleh menandingi, mengalahkan mereka. Dan antara itu mereka telah pun engkar dan melanggar perintah Allah SWT. Maka dengan sebab itulah hukuman Allah kena pada mereka. Nanti kita akan lihat dalam ayat-ayat menerusi surah yang mulia ini. Ataupun dalam surah ini juga kita akan lihat bagaimana Allah SWT telah pun menjaga Al-Qurannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini juga satu aspek yang menarik, iaitu Quran yang terjaga. Jadi keserasian pada pemilihan perkataan ataupun nama surah ini sudah menunjukkan kepada kita apa konten yang akan dibawa olehnya. Baik penjagaan itu bersifat satu yang bersifat positif, penjagaan Al-Quran, ataupun satu benda yang sifatnya negatif, iaitu orang kafir itu menyangkakan dengan kekayaan mereka miliki, pencapaian mereka ada, akan mampu melindungi mereka dari azab Allah SWT. Tengok bagaimana hebatnya pemilihan nama surah pun sudah merupakan satu aspek kemujizatan yang luar biasa. Surah ini merupakan surah Makkiyah mengikut ijma' para mufassirin. Dia mengandungi 99 ayat, dan kalau kita perhatikan bilangan kalimat yang ada dalam surah ni, iaitulah dapat kita lihat sebanyak 654 kalimah, dan dia mempunyai 2760 huruf. Demikian sekali para ulama mufassirin menghitung surah-surah Al-Quran ni, bagaimana kajian yang telah mereka lakukan. Dan sebenarnya kita dapat lihat istimewanya surah Al-Hijr ini, pemilihan perkataan di sisi Allah bermula daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-99. Kita akan lihat bagaimana oleh kerana perkataan Hijr ini adalah merujuk kepada simbolnya kekuatan, keteguhan, terlindungnya, sama ada dalam bentuk aspek positif ataupun negatif yang telah kita gambarkan tadi. Ada satu perkataan yang paling panjang disebut dalam Quran. Tahu tak perkataan apa, tuan-tuan? Atwal kalimah fil Quran, iaitu nanti kita akan lihat fa asqainakumu. Tengok ya, fa, alif, sin, qaf, ya, nun, alif, kaf, mim, waw, ha. Dua ada di sini 11 huruf. Dan kemudian perkataan kalau kita perhatikan anuzimukumuha, ini adalah 10 huruf. Tapi fa'asqainakumu, ini merupakan perkataan yang paling panjang yang terdapat dalam ribuan ayat Quran, 11 huruf yang telah saya kirakan bersama dengan tuan-tuan tadi. Jadi surah ni mempunyai kaitan dengan surah sebelum, iaitu surah Ibrahim. Kalau kita lihat keserasian yang ada di antara surah ni dengan surah Ibrahim, iaitu pada permulaan, penutup dan juga isinya. Kalau permulaan kedua surah ni sama-sama dibuka dengan menggambarkan Al-Kitab Al-Mubin, Quran yang sifatnya menerangkan. Dan pada isi pula kita dapat lihat setiap surah daripada kedua surah ni, Al-Hijr dan juga surah Ibrahim, membawakan gambaran yang menceritakan tentang langit dengan bumi. Bagaimana hebatnya penjagaan makhluk yang besar di sisi Allah ni, yang kita nampak di depan mata kepala kita. Kita boleh baca kajian terhadap makhluk-makhluk yang hebat ni. Bahkan pada ini ada pula ditemui planet ataupun sistem solar yang mataharinya ataupun bintang yang ada di situ berapa ribu kali ganda lebih besar daripada matahari ada. Tapi yang Allah bawakan kepada kita di depan mata kepala kita pun kita tak mampu nak membayangkan bagaimana terjaganya semua makhluk ini di bawah kalimah Al-Hijr yang saya sebutkan di awal tadi. Jadi kalau kita perhatikan surat Ibrahim sebelum ni dan juga surat Al-Hijr, persamaan atau kesaksian yang ada, iaitu menjelaskan tentang langit dan bumi, juga menceritakan sebahagian daripada kisah Nabi Ibrahim AS, nanti kita akan lihat, dan kisah sebahagian daripada para rasul. Ini semua merupakan tasliyah, satu penghibur buat Nabi SAW dan mereka yang baca Al-Quran, bahawa gangguan yang dialami dalam menyampaikan Islam, dakwah yang dilakukan, semuanya menjadi ringan, semua diberi ganjaran oleh Allah SWT. Jadi mengingatkan juga kepada Nabi tentang apa yang dialami oleh para Nabi yang terdahulu sebelum daripada baginda SAW, dan pertolongan yang bakal diberikan kepada mereka seperti mana diberikan kepada Nabi-Nabi yang terdahulu. Ini persamaan yang boleh kita lihat di antara surah Al-Hijr dan juga surah Ibrahim. Dan penutup surah Ibrahim ni kalau kita perhatikan, bila Allah SWT menyatakan dalam ayat yang penghabisan daripada surah Ibrahim ini, iaitu dalam ayat yang ke-52, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, hadza balaghul linnas. Dalam ayat yang penghabisan surah Ibrahim ni, selepas menceritakan tentang hukuman, ancaman, amaran yang dikenakan, dan kemudian Allah menyebut di hujung ni satu lagi peringatan. Sekarang masuk surah Hijr, kita dapat lihat daripada ayat yang awal, nanti kita akan kupaskan lebih lanjut. Bila Allah mengatakan rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, seolah-olah tirai penceritaan tentang hukuman itu dilabuhkan, dan kini manusia semua telah berada di alam akhirat. Dan ketika berada di alam akhirat itu, seperti kata Syekh Qutb dalam tafsirnya fi Zilal Quran, sekarang barulah nampak hukuman yang dikenakan. Tak berliriklah biji mata orang-orang kafir ini kerana mendustakan kebenaran yang pernah mereka saksikan atau disampaikan kepada mereka satu masa dahulu di alam kehidupan dahulu. Ini keserasian yang ada di antara surah Ibrahim dengan surah Al-Hijr. Jadi ada lagi beberapa perkara yang akan saya sentuh dalam ayat-ayat berikut.
Dan seperti yang saya sebutkan kepada tuan-tuan di awal tadi, bahawa surah ni merupakan surah Makkiyah mengikut ijma' para mufassirin, dan penekanan kepada surah yang namanya Makkiyah ni adalah penegasan tentang perkara namanya tauhid, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, kenabian, kemudian menceritakan tentang ba'ath dan juga nusyur dan jaza, menceritakan tentang hukuman yang bakal dikenakan, dan menceritakan tentang nasib ataupun hukuman ataupun kesudahan hidup para kafir yang kufar yang ingkar kepada seruan yang dibawa Nabi-Nabi Allah SWT. Jadi kita dapat lihat daripada awal surah Al-Hijr ini, permulaannya sudah nampak dengan terang peringatan, ancaman, kecaman, penekanan kepada aspek semikian, iaitu pada ayat kedua lagi kita dapat lihat Allah menyatakan rubama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Jadi lebih lanjut lagi kalau kita perhatikan apa yang terkandung dalam surah Al-Hijr ini, komponennya ataupun muhtawanya ataupun aspek-aspek yang dibawa olehnya, pertama sekali adalah peringatan kepada orang-orang kafir ni yang satu uslub debat bahawa si kafir dan juga si musyrik yang mendustakan ayat Allah, menolak utusan Nabi-Nabi dan Rasulullah. Jadi ini adalah satu gejala ataupun satu fenomena yang telah pun berlaku sejak awal-awal dahulu, sejak dari zaman Nabi Nuh AS. Nanti kita akan lihat perkara ini dalam ayat ke-10 ke-11. Surah Al-Hijr ini juga memuatkan kepada kita, menunjukkan kepada kita, menggambarkan kepada kita dalil dan bukti petunjuk kewujudan Allah SWT yang tak boleh nak dinafikan. Ini adalah pada penciptaan langit, bumi, manusia itu sendiri. Kemudian nanti kita akan lihat bagaimana Allah menyebut tentang angin yang membawa benih-benih yang baik, bagaimana pendemungan itu berlaku, ditiup oleh angin, terbang satu tempat kepada yang lain. Ini dipanggil sebagai lawakih, dan itu semua menunjukkan tentang penciptaan yang maha hebat, ketersusunannya, bagaimana sistematiknya alam aturan Allah SWT ni bukan berlaku secara sembrono, bukan berlaku secara ikut dan sahaja, tangkap muat, tidak, semuanya ada zifir ataupun formula ataupun ketetapan sistem yang ditetapkan oleh Allah SWT. Ini akan kita lihat dalam ayat ke-22, 26 dan seterusnya. Juga nanti akan diterangkan tentang penegasan aspek hikmah. Ini hikmah yang telah kita pelajari surah Luqman yang lalu. Penciptaan alam semesta ni semua mengikut satu ketetapan, satu perkara yang namanya tersusunnya sebegitu hebat dalam ilmunya dan pelaksanaannya, kadar dan kadarnya Allah Subhanahu Taala dalam kejadian ketetapan pelaksanaannya. Nanti kita akan lihat juga dalam surah Al-Hijr ini komponen yang berikutnya, yang ketiga, iaitu pengukuhan kebenaran wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW. Kemudian mengingatkan kita tentang kejadian langit itu yang mana sifatnya adalah gelap, lalu Allah berikan cahaya kepadanya dengan tersinarnya cahaya matahari, bulan. Bagaimana kejadian yang luar biasa itu nanti kita akan lihat dalam ayat-ayat permulaan daripada surah yang mulia ini. Kemudian seperti juga surah Makkiyah yang lain, surah diturunkan oleh Allah SWT sebelum dari peristiwa hijrah, maka perkara yang namanya syurga, neraka dan gambaran penciptaan Adam, manusia pertama itu, dengan iblis, yang menunjukkan kepada kita, mengungkapkan satu potret ketaatan dan keingkaran antara dua makhluk ini. Makhluk pertama iaitu manusia yang Allah berikan kepadanya potensi untuk mentaati perintah Allah dan dia telah melakukan dengan sebaik mungkin. Kemudian seorang lagi makhluk yang Allah jadikan tapi memiliki kesesatan, iaitu Iblis la'natullah. Kalau dalam Islam perkara yang namanya kejadian manusia pertama ni begitu jelas dibawakan. Tanyalah kepada mereka yang tidak beriman, mereka yang beragama selain dari Islam. Mereka mempunyai perspektif berfikir yang sangat palsu terhadap manusia pertama yang Allah bangkitkan ini. Dan sebahagian besar daripada mereka ni tak mengetahui bahawa asal-usul manusia dari Adam. Bagi mereka yang tidak mengikuti Islam, mereka tak ada penjelasan, bahkan membebankan kesilapan Adam itu untuk ditanggung pula oleh anak Tuhan yang berikutnya, datangkan Isa itu untuk di-crucify, untuk disalib bagi mengampunkan dosa semua manusia yang lain. Di manakah logiknya? Kalau begitu, siapa membunuh pun, siapa yang buat apa jahat sekali pasti akan masuk syurga, kerana dosanya telah pun dihapuskan dengan disalibnya seorang yang dimaksudkan tadi. Tuan yang mulakan sekalian, Islam bawa perspektif ini begitu jelas. Dan surah Makkiyah, penekanan pada aspek ini kita akan lihat, dan saya akan bawa lagi beberapa perkara berkaitan dengan konten ataupun isi surah ni, bahawa ia syarat dengan muatan tauhid, akidah. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kepada kita kefahaman. Matinya kita sebelum memahami keseluruhan isi Quran ini satu kerugian. Mestilah kita berusaha untuk mentadabur, menta'amul, menghayati maksud terkandung dalam surah yang sangat mulia ni. InsyaAllah kita akan lanjutkan kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.